Jangan risau, saya buka ancaman kepada siapa-siapa. Saya tahu waktu ni ramai orang rasa terancam dengan saya. Saya tahu. Lebih-lebih lagi dalam tentera yang sedang bekerja. Tadi saya dapat mesej. Minta tolong supaya saya jangan bercakap pasal askar. Saya dapat mesej. Saya balas balik, saya tak tahu nombor siapa. Saya balas balik mesej tu mudah je. Mereka tak perlu takut dengan saya. Saya tak peduli. Takut tuan buka mulut dia. Demi Allah. Nombor siapa saya tak tahu. Saya dapat mesej, dua, jangan sampai mengguris hati sahabat-sahabat yang sedang berkhidmat maupun sudah bersara. Takut tu. Saya balas mudah je. Waalaikumsalam. Tak ada apa yang perlu mereka takut dengan saya. Mereka sepatutnya takut dengan apa yang pada Allah dan apa yang telah mereka lakukan. Bukan pada saya. Simple je. Bahasa saya mudah. Kau tak kacau aku, kau tak kacau aku tak kacau kau. Kau kacau aku, kau kacau orang ramai, nasib kau malang.